Ha, aku rasa motor ni perlu tambah ke kacak ikan dia. Kalau ada kotak hak gerak belakang tu, ada carrier belakang ni, macam mana nak dapat carrier ni? Kena cari kat Shopee carrier kotak. Nak bubuh kotak keras kotak keras. Nak bubuh alat spana ke, alat momen ke, alat kat nu ke, untuk kekacakan dia, kacak ikan dia. Ni pun dah habis dah. Ni kita upgrade kemudian. Upgrade kemudian. Motor ni perlu kekacakan, kena tambah nilai kekacakan, kacak ikan. Okey. Dia punya kekacakan ikan dia kena tambah. Penilaian pada ikan tadi kena tambah. Penambahan penilaian pada ikan. Dia penambahan pada ikan, kekacakan ikan kan. Ikan. Kekacakan ikan. Ikan mati. Ikan mati. Dia lembu kena hidup. Kalau manusia pula dalam istilah jual manusia, perdagangan manusia. Aku nak masuk dalam ekonomi perdagangan manusia. Mana hak tak kerti bahasa curi lembu, kita jual dia pula. Dia jual lembu pula. Dia jual dia pula. Jadi macam mana? Dalam terminologi macam mana tu? Bodoh-bodoh. Sistem pendidikan, penjualan organ manusia. Jadi macam mana? Perdagangan organ-organ manusia. Lepas dia jual lembu tu dan organ dia telah diperdagangkan. Saya berperasaan kehansaman saya kena tambah. Kena upgrade kehansaman tu lagi. Kalau kena upgrade kehansaman tu jadi macam mana? Nak tambah apa? Nak upgrade macam mana? Dengan upgrade dengan menggunakan kuasa solar pula. Kuasa tenaga cahaya matahari. Macam mana? Dia menggunakan tayar lipang. Menggunakan kereta lipang. Ada yang mati kira yang kereta lipang tu kan. Dia mempunyai perasaan. Dia memiliki lembu. Dekat situ. Pasal dia nak konon-konon dia nak menantu. Kita tahu dia tak ada anak perempuan. Anak lelaki dia pun duduk dalam penjara. Dia nak bermain menantu. Bini aku tu jadi anak dia, aku nak jadi menantu dia. Dia nak kena curi jual lembu. Ada kan nak minta menteri besar yang Terengganu ni, yang ustaz ni, apa benda ni. Macam mana penceritaan, pembikinan filem-filem kesejahteraan negeri Terengganu tu. Pembangunan filem dia, watak-watak keharmonian dan keindahan tu. Ada cerita tadi. Ada gebang sebagai Tuhan tu.